Mosquito. Nyamuk. Itu nyamuk. Cakap dia bohong nampak ni. Tak, abang tengok ni. Ni. Dia kalau umur 30 ke atas dia memang main game-game macam ni. Tunggu aku akan buat gigi di Korea dan kulit di Thailand. Apakah yang ku beri? Kalau bukan aku siapa lagi? Takas-takas jagung gigi jari. Siapa tanah? Siapa tanah? Hi guys, welcome back to my brand new video YouTube channel. Yes. Aku dengan Damki. Ni guys, korang tak tahu, mesti korang tahu. Ada bakery ya. Kita ada Wansli. Mancai le. Yes guys, ini my YouTube video. Oh, I'm doing a vlog. Yes. Hi community YouTube. Vlog. Welcome to my guys. Menyebarkan. Kau kahwin ni bahkan. By the way guys, Wan sebenarnya dah kahwin tau. So kalau korang tak tahu lah, kenapa kita orang ada dekat sekarang ni kat Gegar Vaganza, disebabkan sebenarnya aku, Ryan, Adam apa semua, geng-geng Abang Ryan semua kena jadi apa? Backup dancer untuk penyanyi Ronnie Hussein. Harapan. So sebab tu kita orang ada kat sini Gegar Vaganza ni. Ini ku tak berbintang. Itu bukan. Itu bukan Ronnie Hussein. Abang Roni yang aku tak pandai. Kita ada Sophie guys. Yes. Sophie ni adalah apa? Menjaga dan adalah artis. Yes. Nampak? So Sophie dia pernah dulu menjaga itu tak apa. Tak. Ya. Black tengok kau dia kecil lah bodoh. Dia marah-marah mic on. Si Black. Marah Black. Mic on. Tak pasal-pasal satu sedewan ni. Inilah susahnya kalau bos ni asyik marah. Marah tak kerja, dia tak tahu. Ya, kalau kau tak tahu, Black dia ada kedai. Nama dia Coco Black. Coco Black. So kalau kau mau datang kat Ilpark, konses dia Coco Black dekat Wis mesti keluar punya. Jadi guys, nanti aku Adam semua kat sini dengan Abang Ryan. Yes. Kan? Nanti Far dengan Wancai Rif kat sana. Black nanti dia akan datang last minute nanti. Time ni saya tak ada Rian semua. Rifki. Yeah. Rifki, welcome to my vlog. My vlog, I do a vlog. Yeah, so right now we're at Gegar Vaganza and you guys should come and see us like dancing around. Yes. Yes, big stage, let's go. Oh, big stage lah. Nanti yang kau masuk big stage bulan 5 macam tu kan. Abang Roni dan juga Tok Ram tu tengah settlekan muzik sebab kita orang akan menari nanti kat atas ni. Kita menari pegang durian guys. Pegang durian kau tahu? Hari ni kita rehearsal, last rehearsal untuk Gegar Vaganza. Kita jadi dancer untuk Abang Roni. Abang Roni Hussein. Ni tempat lepak kita nanti dalam tu, Gegar Vaganza. Sini, aku keluar kat belakang tu, dia baik kat sini. Black, kau jadi apa? Watak apa sebenarnya? Watak Uncle Satya. Tak ada dah, Black. Kau jadi watak apa? Macam Uncle Mutu. Uncle Mutu, dia tangkap. Black ni dia tangkap orang yang curi durian. So kita orang ni lah dekat atas stesen macam curi durian. Macam tu lah. Mantap bang. Mantap bang. Mantap, sempurna. Kau dari tepi. Tepi. Sini ha. Tepi ya. Okay, ni stage. Ni kau datang daripada audience. Kau daripada audience. Datang. Terus dari tepi sini. Hey. Tepi ya. Dekat depan macam pelik kan. Hey. Kalau kau macam ni, dia pula cakap dia tu. Tak. Kau buat je. Ikut je kedudukan kami jadi kau nak sendiri. Woi guys, ni stage dia guys. Ni stage dia Mary, Gegar Vaganza. Yes. Kalau nak aku gegar malam ni gegar. Gegar, you tengok ini gegar malam ni. THR gegar. Okay guys. So, show tu yang kita orang kena perform tu nanti, yang jadi dance, backup dance untuk Abang Roni tu, hujung-hujung akhir, peserta paling terakhir dalam Gegar Vaganza untuk hari ni. So, kita orang sambil tu keluar jap. Aku boleh masuk dalam jamban. Aku pergi tandas nak kencing. Lepas tu, aku letak dekat hoodie ni kan, dekat poket hoodie ni. Aku nak kencing, pot aku termasuk dalam jamban tu, gone, hilang. So, aku dengan Adam, dengan Rif, pergilah beli pot baru. Beli karabat je lah. Aku tak tahu karabat ni bau dia buat kamu rasa okey ke?
So sekarang ni hujan and kita orang kena jalan kaki pergi balik dekat MBSA tu, Wisma MBSA tu. Tapi hujan lebat kan. Depan je tapi lebat. Confirm basah tiga-tiga ni. So kita orang suggestkan, aku tadi dah order Grab, so nanti lagi Grab sampai kita dah boleh gerak lah. Aku tak sangka pula Black buat Grab. Mac? Bukan. Memang spek dia nampak sama tapi bukan. Dia dekat tu tapi dia buat Grab. Tempat pula dia part time. Patutlah dia banyak duit, kau tahu lah. Black ni banyak duit tau. Kita ada Abang Ryan dengan Abang L, Abang Manager L. Kita manager baru saya guys, tengah versus melawan ni. Kita tengok siapa yang menang dulu. Dia lawan. Abang L point dah berapa bang? Point dia baru berapa ratus? 1,000 dah. Kami tengah fight nampak ni. Bukan party kan je, ada Lucky Boys kat situ. Tak nampak. Ada tok. Ada tok tinggal. Gila je to. Masjid Shah Alam. See? Mosque. Oh, mosque. Mosque. Macam mana? Mosquito. Nyamuk. Itu nyamuk. Oh ya. Jangan Astagfirullah. Bukan. Aku tak tahu English sangat. Mosque. Mosque Shah Alam. Masjid lah. Ya, masjid. Masjid Shah Alam. Rantai-rantai tak ada? Tak boleh. Sebab ni dalam TV. So Oh yalah. kena jaga benda tu. Sebab dia sensitif. Faham. Ada faktor itu. Tengok tu saya cakap dia bohong nampak ni. Tak, abang tengok ni. Ni. 4278 saya dia macam tu dan. Tengok bang dia tipu. Dia kalau umur 30 ke atas dia memang main game-game macam ni. Macam Candy Crush. Oh. Saya lagi sekali. Sebab tu kita tak boleh relate game-game macam ni. Ni game-game pacik-pacik je. Kita main game apa? Kenapa dia terus habis? Main apa? So guys, aku dengan Adam nak kena pergi make up dah. Abang L dah suruh kita pergi make up dulu. So kita tukar baju dulu. And then after that kita orang pergi makan kot. So yeah, kita backstage ni nak pergi make up. Assalamualaikum. Salam. Jangan. Kami tak jemput dia siap. Saya jumpa rumah Podoski. Kalau nak tahu macam mana aku boleh buat video, aku buat video sebab tengok rumah Podoski. Itu terdetiknya nak buat video. Tadi aku salam ke rumah. Ready untuk perform mate. Kita perform malam ni. Watak kau tu ni. Watak aku malam ni Nuru Watasana Madri. Ni aku akan letak efek-efek. Kau letak efek. Tamil tu. Stand tu. Apa nama? Kilat. Api. Lepas tu getar-getar 3 kali muka aku. Dia betul. Okey. Kepada editor saya, cuba edit macam gitu. Ni muka aku dah make up. Dan muka aku sebelum dah selepas make up. Belum dah selepas. Macam mana? Macam tak ada beza muka dia sebelum dan selepas. Bang, aib ramai bang. Saya malu tau macam ni. Bang, janganlah malu. Allah Barang gila. Black 2025 dibakar. Bang, saya penat tau jantung kan benda ni. Macam kambing tu. Maksudnya Abang L nak make up. Ya, abang tak make up. Abang dah perfect lah. Abang yang pun review bang lepas make up. Dah make up dah ni? Belum. Ni sebelum. Cuba zoom sikit. Ni zoom sini. Senyum apa sini? Senyum ke sini? Pagi. Bang. Tunggu saya akan buat rawatan gigi. Kenapa bang? Saya akan tunggu saya akan buat rawatan. Cuba sini nampak gigi. Gublah. Tunggu aku akan buat gigi di Korea dan kulit di Thailand. Kulit je bawah, bukan potong kulit bawah. Thailand. Kita kena perform malam ni. Yang penting aku kena jom lebih. Abang kena lebih. Aku dah ada anak. Kena lebih. Macam mana? Orang belakang-belakang je lah shadow. Aku yang depan. Ada macam aku shadow ni. So hari ni kita nak make up Black punya rambut. Baik. Ha?
Apa? Kau suruh aku belah pula? Tak dapat cap okey depan orang tak ada. Dia aku nampak tau kat kita ni. Black ni dia watak polis. So rambut dia kena betul-betul sikit lah macam polis. Macam aku, Abang Ryan, Adam, Rifa, Wan, kita orang bahagian yang curi durian. Kita ni macam pergi kebun curi durian. Macam gitulah dia punya storyline dia untuk ni. Tapi kita tak menyanyi lah. Yang bersuara pun Black dengan Abang Ryan je. Sabar Wan, sabar. Okay. Bau. 1, 2, 3 bau. 1, 2, 3. Itu dia. Badak, 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 badak.